Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak murid yang saya kasihi. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 2 minit motivasi murid episod 38. Anak-anak sekalian, ramai pelajar pandai berangan, berangan mahu keputusan cemerlang, berangan mahu berjaya. Tetapi hakikatnya, kejayaan tidak datang melalui angan-angan. Kejayaan datang melalui tindakan. Berangan tanpa tindakan hanyalah impian kosong. Tetapi tindakan kecil yang dibuat setiap hari, itulah yang membina kejayaan sebenar. Anak-anak jangan hanya berkata, nanti saya belajar. Tetapi bangun sekarang dan mulakan walaupun sedikit. Belajar bukan sekadar niat. Belajar ialah membaca, menulis, bertanya dan mengulang kaji. Belajar ialah duduk fokus walaupun penat. Belajar ialah berusaha walaupun sukar. Satu muka surat yang dibaca hari ini lebih bernilai daripada 10 rancangan yang tidak dilaksanakan. Ingat pesanan pengetua ini, tindakan mengalahkan angan-angan. Tidak perlu tunggu sempurna, tidak perlu tunggu rasa yakin. Mulakan dahulu, perbaiki kemudian. Apabila kamu bertindak, Allah akan buka jalan. Apabila kamu berusaha, Allah akan tambah kefahaman. Pengetua percaya murid yang rajin bertindak akan melihat perubahan dalam dirinya sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak motivasi yang membina disiplin dan kejayaan murid. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI berhenti berangan, mula bertindak hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak murid yang saya kasihi. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 2 minit motivasi murid. Episod 39. Anak-anak sekalian, ramai yang ingin berubah, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bermula. Mereka mahu jadi rajin, mahu jadi fokus, mahu jadi pelajar hebat, tetapi perubahan itu sering ditangguhkan. Dengar baik-baik pesan pengetua ini, kamu tidak perlu ubah semuanya sekaligus. Cukuplah ubah satu habit buruk hari ini. Mungkin habit lewat bangun, mungkin habit menangguh kerja sekolah, mungkin habit leka dengan telefon, atau habit tidak fokus ketika guru mengajar. Pilih satu sahaja. Ubah perlahan-lahan tetapi konsisten. Perubahan besar bermula daripada langkah kecil. Apabila satu habit berubah, yang lain akan ikut berubah. Anak-anak, jangan tunggu hari Isnin. Jangan tunggu bulan depan. Hari ini adalah masa terbaik untuk berubah. 10 minit disiplin hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tidak dibuat. Ingat pesanan pengetua ini, kualiti hidup kamu ditentukan oleh tabiat harian kamu. Jika kamu ubah tabiat hari ini, kamu sedang mengubah masa depan kamu. Pengetua percaya setiap murid ada potensi untuk menjadi lebih baik asal sahaja kamu berani bermula. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak motivasi yang membina sahsiah dan kejayaan murid. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI. Ubah satu habit buruk hari ini dan lihat perubahan besar esok nanti.